Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta, bang, penyata KWSP boleh download online tak? Malaslah nak pergi ke kaunter KWSP, tolong bang. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk download penyata KWSP secara online melalui aplikasi KWSP iAccount. So, jika anda ada masalah yang sama, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu ada aplikasi KWSP account ini. So, bagi sesiapa yang belum ada aplikasi KWSP iAccount ini, anda boleh ikuti step dalam video kami yang sebelum ni cara untuk daftar iAccount KWSP ini. Nanti saya akan letakkan link caranya di ruangan description nanti. Okey, so bagi sesiapa yang dah ada aplikasi KWSP iAccount ini, anda boleh terus buka aplikasi KWSP iAccount di telefon anda dan kemudian akan keluar paparan ini. So, di sini macam biasa anda perlu pastikan security image yang dipaparkan di sini adalah milik akaun KWSP anda. Jika security image yang dipaparkan di sini dah betul milik akaun KWSP anda, anda boleh masukkan kata laluan bagi akaun KWSP anda di sini. Lepas tu anda klik pada log masuk sekarang ini dan kemudian akan keluar paparan anda telah berjaya log masuk ini. Dan kemudian anda klik je pada bahagian OK ini. Lepas tu akan keluar paparan halaman utama akaun KWSP anda di aplikasi KWSP ini. So, di sini anda akan nampak baki semasa duit dalam akaun KWSP anda. So, cara untuk download penyata KWSP anda senang je. Anda klik je pada lambang download ini. Dan kemudian akan keluar paparan muat turun penyata ini. So, di bahagian bawah ni anda boleh klik pada bahagian tahun ini untuk anda pilih tahun mana yang anda nak download penyata KWSP anda. Anda klik di sini dan akan keluar senarai tahun yang anda boleh pilih untuk anda download penyata KWSP anda. So, kita cuba download penyata KWSP untuk tahun 2024. Anda klik je pada tahun 2024 dan kemudian anda klik je pada bahagian muat turun penyata ini. Lepas tu, secara automatik penyata KWSP bagi akaun 2024 akan dipaparkan. So, di sini anda akan nampak semua maklumat KWSP anda bagi tahun 2024. So, cara nak download senang je. Anda boleh share ataupun kongsikan terus penyata KWSP anda dengan klik je pada bahagian kongsi di atas ini. Dan kemudian akan keluar paparan ini. So, di sini anda boleh pilih je mana-mana yang anda nak share. So, nak senang anda pilih je share melalui WhatsApp je untuk anda kongsikan penyata KWSP anda. Dan secara automatik aplikasi WhatsApp akan dibuka di telefon anda. So, anda boleh share kepada sesiapa sahaja penyata KWSP anda melalui aplikasi WhatsApp. So, senangkan caranya. Jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.